Sekitar 22,000 pegawai awam akan menerima kenaikan gaji antara 2 hingga 9% mulai 1 Ogos ini sebagai sebahagian daripada semakan berkala gaji. Menurut Jabatan Perkhidmatan Awam PSD, penyesuaian ini dibuat supaya seiring dengan piawaian pasaran serta bagi memastikan perkhidmatan awam terus dapat menarik serta mengekalkan bakat terbaik. Ini penting bagi memberikan perkhidmatan yang terbaik kepada rakyat Singapura di tengah-tengah cabaran dunia yang semakin rumit. Ini merupakan simakan gaji pertama kepada skim perkhidmatan awam dalam tempoh 4 tahun. Kenaikan gaji itu akan memberi manfaat kepada pegawai yang layak dalam skim eksekutif pengurusan, skim sokongan teknikal, skim sokongan pengurusan, skim sokongan korporat, skim sokongan operasi dan skim-skim berkaitan dengannya. Pegawai dalam skim-skim tersebut berada memainkan pelbagai peranan termasuk dasar dan perancangan, pentadbiran dan operasi. Pegawai yang layak dalam skim eksekutif pengurusan akan menerima kenaikan gaji sebanyak 2% hingga 9% dengan pelarasan yang lebih tinggi dengan untuk grade yang mempunyai jurang yang lebih lebar berbanding penanda aras pasaran. Tambah PSD, tidak akan ada pelarasan untuk pegawai MXS yang gajinya sudah pun berdaya saing.